Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Tajahau, Huai Laidau, Podcast CVRZ at PBAKL. Tempat kita berkongsi cerita, inspirasi dan pelbagai pengalaman menarik dalam dunia buku dan kreativiti. Saya Nurin Izzati, hos anda untuk segmen podcast pada kali ini. Dan saya sangat teruja untuk bersama anda sepanjang sesi ini. Jadi, stay tune sebab mungkin hari ini anda akan jumpa inspirasi yang tak dijangka. Jadi, mari kita mulakan. Mesti anda tertanya-tanya, kenapa intro saya tadi dalam bahasa Cina kan? Sebab tetamu kita pada hari ini merupakan seorang guru bahasa Cina Mandarin. Jadi, dipersilakan Cikgu Siti Hawa Osman. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah. 我很好。 Alhamdulillah. Boleh translatekan tak apa maksudnya tadi tu? Okey, tadi saya kata saya sangat bagus ataupun 我很好。 Tengok, baru start dah ada ilmu yang kita dapat, guys. Jadi, boleh kita teruskan untuk soalan pertama? Boleh, kaya. Baiklah, soalan pertama. Kenapa Puan memilih untuk mengajar bahasa Cina Mandarin sedangkan bahasa Cina ni pelbagai? Ada Hokkien, Cantonese dan juga Hakka dan banyak lagi lah. Jadi kenapa tu Puan? Okey, so soalan ni kata kenapa kita mengajar bahasa Mandarin. So basically bahasa Mandarin ni kalau letakkan dalam bahasa, dia adalah bahasa pertuturan dalam masyarakat Cina. So Mandarin, Hokkien, Hakka tu adalah dialek dalam masyarakat Cina. Jadi bahasa Mandarin ni dikira bahasa Cina ataupun bahasa Cina yang dikatakan standard dalam masyarakat Cina. Macam kena standard tu kalau kita pergi kat sekolah-sekolah Cina, bahasa penyampaian di situ adalah bahasa Mandarin. Okay, ataupun kita dengar berita Cina. So berita Cina tu gunakan bahasa Mandarin. So that's why kalau kita mengajar bahasa Cina tu adalah bahasa Mandarin. Kita tak ajar dialek-dialek. So kalau kita lebih belajar bahasa Mandarin tu lebih banyak orang boleh faham lah. Kita boleh cakap dengan lebih ramai orang Cina. Jadi bahasa Cina Mandarin ni lah yang selalu digunakan oleh orang ramai. Ya betul. So kalau kita jumpa orang Cina tua ke, orang Cina muda ke, kanak-kanak ke, kita gunakan bahasa Cina. Yang biasanya bahasa Cina tu merujuk kepada bahasa Mandarin sebab dia dikira bahasa yang digunakan dekat sekolah lah. Macam tu. Baik, so kalau mata Hokkien ke Hakka tu kira dialek. Dialek macam masyarakat Cina. Contoh macam kita lah, kalau orang Melayu kan, kita macam bahasa standard Melayu tu bahasa standard KL macam tu. Macam bahasa Kelantan ke, bahasa Negori ke, tu masa certain negeri sahaja yang faham kan. Sama juga macam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin dikira semua negeri tu orang Cina boleh faham lah. Macam tu. Baik, faham. Jadi boleh kita teruskan kepada soalan kedua? Boleh. Baiklah. Pada pandangan cikgu, kenapa penting untuk pelajar belajar bahasa Mandarin pada masa kini? Okey, nak belajar bahasa Mandarin. So biasanya yang saya ikut pengalaman saya dalam mengajar lebih 10 tahun ni, untuk orang yang tak ada bahasa Mandarin ni, kenapa dia belajar bahasa Mandarin? Ada 3 sebab. Yang pertamanya, dia rasa geram. Geram apa? Geram sebab dia tak faham. Orang tu cakap apa, orang tu mengata dia ke, orang tu cakap dia ke. Dia rasa geram. Okay, yang kedua tu dia rasa dianiaya. Rasa dianiaya tu bukan rasanya macam rasa ditipu dapat harga lebih mahal ke compare dengan orang Cina yang cakap Cina kan. Ya betul. So dia rasa dianiaya lah. Okay, yang ketiga pula dia kata kurang skill. Dia tak ada skill, that's why lah kalau dia belajar bahasa Mandarin dia boleh tambahkan dia punya skill. So pentingnya sebab sekarang ni kita kan masyarakat itu majmuk. So kalau kita belajar satu bahasa, kita boleh faham bukan sahaja budaya dia. So kita boleh faham dia. Actually kita punya tagline ni, Classical Mandarin ni, yang saya mengajar Classical Mandarin ni, tagline dia memupuk persefahaman. So jadi kalau kita belajar satu bahasa lagi, insyaAllah kita akan memupuk persefahaman antara kita kaum masyarakat itulah. Yelah, lagi pun Malaysia ni kan pelbagai kaum. Ya betul tu. Baik. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okay. Jadi, pada pandangan cikgu, kenapa penting untuk pelajar belajar bahasa Mandarin pada masa kini? Okey, so belajar bahasa Mandarin ni sangat penting lah kalau ikutkan kita ni dalam masyarakat kita ni, pelbagai kaum. Kita ada orang Melayu, orang Cina, orang India kan. So kalau kita belajar bahasa Mandarin tu insyaAllah boleh memupuk persefahaman. Di mana tagline tu adalah tagline yang kami tekankan lah dekat kelas Classical Mandarin. So jadi kalau kata anda nak belajar bahasa Mandarin ni untuk kanak-kanak ke, untuk dewasa ke, boleh dapatkan saya punya buku. Okey, saya punya buku. So jadi ada buku yang ada. Okey, ni set untuk kanak-kanak. Set untuk kanak-kanak ni kita ada booth kita dekat bilik mawar. Nombor 125 bilik mawar. So yang ni untuk kanak-kanak punya set buku ni.
So lengkap dengan panduan sebutan. Sebab ada yang kata belajar bahasa Mandarin ni dia takut tak tahu nak sebut dan sebagainya. So kita punya buku ni semua, rasanya buku ni semua disediakan panduan supaya dia boleh baca dengan sebut dengan betul. Sebab sebutan dalam bahasa Mandarin sangat-sangat penting. Kalau kita salah cakap ke, dia akan jadi kurang faham. Ya, lah. betul. Macam tu. So satu lagi kalau kata khas nak belajar, yang ni set untuk dewasa. Ni set untuk dewasa punya buku untuk belajar bahasa Mandarin. So insyaAllah buku-buku ni boleh bantu untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau saya berminat nak belajar bahasa Mandarin, bolehlah saya cari cikgu kan? Boleh. Jemput singgah dekat kami punya booth, dekat Pesta Bukan Antarabangsa Kuala Lumpur ni, di Bilik Mawar nombor 125. IEU. Macam tu. Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama. Jadi terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, ingatlah bahawa bahasa mungkin berbeza, sebutan mungkin tak sama, tapi cerita dan ilmu sentiasa menyatukan kita. Dari Mandarin ke Hokkien, Melayu ke Tamil, setiap bahasa membawa keunikan tersendiri. Teruskan meraihkan kepelbagaian kerana di situlah indahnya Malaysia. Dan kalau anda pecinta buku, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di PWTC Kuala Lumpur. Banyak buku menarik, aktiviti yang best-best dan peluang bertemu ramai insan hebat menanti anda. Jadi, jomlah ajak family dan kawan-kawan. Jumpa di PBIKL. Saya Nurin Izzati, Zaijin dan bye. Zaijian.